khususnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, di atas dunia kini berhadapan dengan perubahan global yang semakin dinamik dan mencabar. Ketidaktentuan ekonomi antarabangsa, perubahan iklim serta ketegangan geopolitik antara kuasa-kuasa besar memberikan kesan langsung kepada rantaian bekalan, keterjaminan sumber makanan dan kos kehidupan di seluruh dunia. Perkembangan ini turut memberikan implikasi kepada negara kita dan negeri-negeri termasuk Kelantan. Sehubungan dengan itu, dalam menghadapi cabaran global yang semakin kompleks ini, beta menyeru seluruh rakyat dan kerajaan negeri beta supaya dapat menumpukan usaha-usaha meningkatkan keupayaan ekonomi dan kekal memelihara keharmonian sosial, menghormati nilai keagamaan dan menghargai perpaduan masyarakat selari dengan dasar membangun bersama Islam yang menjadi dasar induk kerajaan negeri Kelantan. Beta ingin menegaskan adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memelihara suasana yang aman dan harmoni dengan menjunjung tinggi undang-undang, peraturan serta garis panduan yang telah ditetapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam perkara sensitif merakumi pembinaan rumah atau tempat ibadat yang menjadi perhatian ramai ketika ini. Kepatuhan ini bukan sahaja mencerminkan kematangan sivik, malah menjadi asas penting dalam mengelakkan sebarang bentuk pertelingkahan dan ketidakharmonian. Sebarang tindakan yang mencemar kesucian agama atau menimbulkan ketegangan antara kaum tidak boleh diterima sama sekali. Undang-undang perlu dilaksanakan secara adil dan tegas serta disusuli dengan pelaksanaan program kesedaran bagi memastikan keamanan awam serta keharmonian negeri ini terus terpelihara. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta menyambut baik usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh daya tahan ekonomi negara melalui pelbagai dasar pembangunan dan inisiatif strategik yang turut memberikan manfaat kepada negeri Kelantan. Sehubungan dengan itu, beta merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, di atas kerjasama strategik bersama kerajaan negeri yang telah menyumbangkan kejayaan dalam pelaksanaan pelbagai projek pembangunan di negeri ini. Beta berasa sukacita atas pengoperasian lapangan terbang Sultan Ismail Petra yang telah siap dinaik taraf sepenuhnya. Beta juga menzahirkan harapan agar kerjasama pihak persekutuan dan negeri diteruskan dengan pelaksanaan projek Kota Baru Sentral melalui integrasi pembangunan laluan Rel Pantai Timur ECRL sebagai hub transit moden yang bakal menjadi pemangkin ekonomi setempat. Beta melihat keadaan infrastruktur di negeri Kelantan masih lagi perlu ditambah baik agar tidak ketinggalan berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. Oleh itu, beta amat berharap agar kerajaan negeri mengambil berat terhadap perancangan dan pelaksanaan infrastruktur di negeri ini dengan pelibatan langsung kerajaan persekutuan. Pembangunan infrastruktur yang meluruh ini diharap dapat menjadi pemangkin kepada lebih banyak perancangan pembangunan pada masa akan datang.